apa pendirian Imam Nawawi dalam kes wabarakatuh ni. Nak tengok pendirian dia lambat lain. Ikut-ikut benda ni khilaf aja, betul tak? Khilaf. Kalau kita kata kalau penambahan wabarakatuh bukan tambah benda tak baik. Benda baik kata baik? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar daripada semayang ada tak? Ada. Apa salahnya dalam semayang wabarakatuh? Apatah lagi ada riwayat ni. Cuma didhaifkan oleh sebahagian, termasuk Imam Nawawi. Kalau kita pakai pun riwayat dhaif dalam semayang, apalah masalahnya? Tapi kita tengok apa kata Imam Nawawi ketika mensyarahkan Sahih Muslim. Saya baca lagi tuan-tuan. Anna sunnata fi salami min as-salati an yaqulu assalamualaikum warahmatullahi an yaminihi assalamualaikum warahmatullahi an shimalihi. Yang menjadi sunnah dalam bagi salam ketika semayang ialah membaca assalamualaikum warahmatullahi belah kanan, assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri. Wala yusannu ziyadatu wa barakatuh. Tidak disunatkan menambah perkataan wa barakatuh, kata Imam Nawawi. Wa in kana qad jaa fiha haditsun dhaif. Walaupun telah datang perkataan wa barakatuh itu di dalam hadis yang dhaif. Dia maksud hadis ni lah, dia dhaifkan. Sebab tu. Wa asyara ilaihi ba'dul ulama, dan telah mengisyaratkan kata boleh baca wa barakatuh ini sebahagian ulama. Kata Imam Nawawi kata tak sunat. Walaupun dia berkata, dia kata tak sunat. Walakinnaha bid'ah. Tetapi dia adalah bid'ah, kata Imam Nawawi. Benda ni bukan kita assalamualaikum kan, patu kata apa-apa kan yang teruk-teruk. Wa barakatuh yang memang duk kata. Imam Nawawi kata walaupun ada hadis dhaif, walaupun ada ulama kata walakinnaha bid'ah, tapi dia adalah bid'ah. Idh lam yasih fiha hadis, karena tidak ada lam yasih fiha hadisun bal sahha hadzal hadis wa ghairuhu fi tarkiha wal wajibu minhu assalamu alaikum fi tarkiha wal wajibu minhu assalamu alaikum marrah wahidah. Dia kata walaupun kenapa bid'ah lam yasih, kerana tidak sahih fiha hadisun, tidak sahih, tidak ada hadis yang sahih. Bal sahha hadzal hadis, bahkan yang sah hadis ni, hadis yang Sahih Muslim ni yang tak ada wa barakatuh, wa ghairuhu, dan selain daripadanya, fi tarkiha, dalam meninggalkan ungkapan wa barakatuh, kerana semuanya assalamualaikum warahmatullahi. Dan yang wajib ialah menyebut assalamualaikum sekali, marrah wahidah, kali pertama. Dia kata walau qala assalamu alayka bi ghairi mim lam tasah salatuhu. Jika dia kata assalamu alayka, bukan assalamualaikum, tanpa sebut assalamualaikum, tak sah sembahyang dah, kata Imam Nawawi. Saya nak sebutnya Imam Nawawi rahimahullah, yang semua duk claim tu, dia serius, tak ada hadis sahih, bid'ah. Ada hadis ni dhaif dia, padahal bukan dhaif yang kuat, sebahagian ulama mensahihkannya, bid'ah. Bukan kita kata, siapa kata? Imam Nawawi. Kalau kita dengar orang kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita kata iyalah ada hadis ni. Tapi Imam Nawawi tak mau terima. Dia kata memang ada hadis, tapi dhaif. Dia dhaifkan hadis tu. Sedangkan sebagian ulama mensahihkannya, walaupun kemudian datang daripadanya seperti Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram ni kata bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Saya nak buat lagi beberapa contoh pasal ramai orang duk sebut nama Imam Nawawi ni. Pada zaman dia, Al-Imam Nawawi, ada jadi kebiasaan orang bila dengar imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pun baca iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Minta juga. Setelah imam minta juga. Kata Imam Nawawi, qad i'tada kathirun min al-awam annahum idza sami'u qira'at al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, telah terbiasa ramai orang awam bila dengar imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka pun kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza bid'atun manhiyun anha. Ini adalah bid'ah yang dilarang. Dia tak kata apa salahnya dia doa, bukan dia mencarut. Dia tak kata. Pasal ini soal ibadah. Kalau nak ikut Nawawi, ramai klaim Nawawi. Hatta orang tanya dalam masalah Fatwa Nawawi, idza qara al-imam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in faqala al-ma'mum mithlahu hal huwa mukhti am musib. Kalau imam baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian makmum baca macam tu juga, adakah dia betul ataupun dia salah? Dia salah ataupun dia betul? Wa hal qala, kata dia, al-jawab huwa mukhti'un mubtadi', dia salah dan kaki bid'ah. Qala ba'du ashabina tabtalu salatuhu
illa an yaqsuda du'a awil qira'ah. Kata sebahagian ashab kami, yakni ulama mazhab Syafi'i, batal semayangnya, melainkan dia bermaksud dengan doa. Maksud doa tak batal, tapi bid'ah. Tu An-Nawawi rahimahullah. Saya buat contoh lain. Saya ambil dalam kitab Imam Nawawi. Contoh lain Imam Nawawi. Orang tanya Imam Nawawi tentang orang yang pada zaman mereka, bila semayang tarawih pada bulan Ramadan, pada hari yang ketujuh, mereka akan baca suratul An'am. Suratul An'am. Orang tanya, hadha alladhi yaf'aluhu ba'dul musallin bin nasi fi salati tarawih, wa huwa qira'atu suratil An'am fi rak'atil akhirah min at-tarawih fi lailati sabi'ah min syahri Ramadan aw ghairi sabi'ah, huwa sunnatu aw bid'ah. Ni hadok kata ulama-ulama dulu tak pernah sebut bid'ah. Depa ni pi sebut tu tak mengaji dengan ulama dulu. Dengar Nawawi kata apa. Soalan yang orang tanya pada ada. Ini yang dilakukan oleh sebahagian orang yang salat imam dengan pada semayang tarawih dengan membaca surah Al-An'am pada rakaat yang akhir dari semayang tarawih pada malam yang ketujuh daripada bulan Ramadan. Baca surah An'am. Boleh tak baca surah An'am dan semayang? Boleh tak tuan-tuan? Takkan tak boleh baca surah An'am. Cuma dia tentukan pada malam ketujuh kena baca surah An'am pada rakaat akhir. Bukan masalah surah An'am tu baca salah, tapi membuat penentuan itu. Apa dia pandangan Imam Nawawi? Hal huwa sunnatu aw bid'ah? Adakah ia sunnah atau bid'ah? Lepas tu dia kata faqala qail bi annaha nuzilat jumlatan wahidah. Karena dia kata surah ni turun sekaligus. Fal hadha thabit fi sahih am la? Adakah ni betul surah An'am turun sekaligus? Wa hal fi dalil lima yaf'alunahu? Adakah dalil apa yang mereka buat? Fa in kana bid'atan fama sababu karahatiha? Jika dia bid'ah, kenapa dia dibenci hal ini? Kenapa? Kata Imam Nawawi, hadzal fi'l al-madhkur laysa bisunnah bal huwa bid'ah makruhah. Apa yang disebut itu bukan sunnah, dia bid'ah yang dibenci. Li karahatiha asbab minha ihamun kauniha sunnah. Sebabnya, salah satu sebabnya kerana menyebabkan orang sangka itu sunnah. Mai malam 7 kau baca suratul An'am, menyebabkan orang akan sangka itu sunnah. Kata Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi sambung. Lepas dia jawab, dia sambung hujung tu. Faqad sabatatil ahadisus sahihah fi nahyi an muhdatsatil umur. Telah sabit hadis-hadis yang sahih yang melarang benda mengada-ngadakan benda dalam agama. Wa anna kulla bid'atin dalalah. Dan semua bid'ah adalah sesat. Walam yunqal hadzal fi'lu an ahadin minas salaf wa hasyahum. Dan tak pernah dinukilkan perbuatan ini seorang pun dari kalangan salaf salih yang buat. Dan mereka memang berlepas diri daripada hal itu. Walaupun Imam Nawawi dalam pembahasan bid'ah, dia bahagikan 5 bid'ah itu mengikut bahasa. Tapi dalam hal yang seperti ini, dia tidak menerima. Ni nak beritahu, hak bubuh nama tempat dia Imam Nawawi ke, hak kalim kata dia ikut Imam Nawawi ke, ni Imam Nawawi. Bahkan Imam Nawawi dalam bab semayang raghaib dulu, iaitu semayang pada malam Jumaat, pada malam awal malam Jumaat bulan Rejab. Sejak zaman dulu orang duk semayang ni. Bila ditanya Imam Nawawi, salatul raghaib al-ma'rufah fi awal lailati Jum'ati min Rajab ahwa sunnatun wa fadilah am bid'ah? Semayang raghaib, semayang tuan-tuan, bukan berjoget. Semayang macam orang kata. Semayang pun nak kacau pokok ni. Ni semayang. Orang tanya Imam Nawawi, semayang raghaib pada hari yang pertama malam Jumaat pertama bulan Rejab, adakah dia sunnah dan mempunyai kelebihan ataupun bid'ah? Tengok Imam Nawawi jawab apa. Ni siapa-siapa tempat dia buat nama Imam Nawawi, dengar Imam Nawawi jawab apa. Siapa-siapa yang claim dia follow Imam Nawawi, dengar Imam Nawawi jawab apa. Semayang memang kata biar pilah orang nak semayang, bukan dia nak joget. Apa salahnya? Benda baik semayang. Yang banyak lagi benda-benda maksiat lain duk berlaku, pasal apa nak kacau orang semayang. Adakah Imam Nawawi jawab macam tu? Tengok Imam Nawawi jawab apa. Hiya bid'atun qabihatun munkarah asyadul inkar. Dia adalah bid'ah yang jelek, yang keji dan mungkar dan sangat-sangat dibantah. Mustamilatun ala munkarat, merangkumi berbagai-bagai kemungkaran yang lain. Fata'ayyanu tarkuhu wa i'radu anha. Menjadi tanggungjawab untuk meninggalkan semayang itu dan berpaling daripadanya. Wa inkaruha ala fa'ilaha, dan membantah orang yang melakukannya. Dia tambah apa lagi? Wa ala waliyil amr wafaqallahu ta'ala man'un nas bin fi'liha. Menjadi tanggungjawab pemerintah melarang orang daripada semayang tu. Semayang pun nak larang. Pemerintah kena larang, kata Imam Nawawi. Sebab semayang tu bid'ah. Biar pilah dia semayang, bukan dia pergi berjoget. Larang. Imam Nawawi kata larang.